Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke episod podcast kita pada hari ini, episod kedua. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia podcast kita. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana masih diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini dan dapat masih menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang kita tahu sekarang kita berada di bulan Syawal setelah sebulan berpuasa berjuang dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah dalam video kita kali ini kita akan bersama dengan tetamu undangan kita iaitu saudari Musirah binti Zulkifli dan saya Nuria Tasha Afrina binti Muhammad Khairil Azizi selaku host anda dalam video podcast kita pada kali ini. Okay, jadi saudari Musirah boleh memberi sepatah dua kata. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah saya ucapkan kepada Tasha sebab dah jemput saya sebagai tetamu undangan untuk video kali ini. Jadi diharapkan segala perkongsian dalam video ni dapat memberi manfaat lah kepada semua penonton. Macam tu. Okey, insyaAllah. Jadi tanpa kita basa-basi lagi, untuk episod kali ini kita akan membincangkan satu amalan yang sangat sinonim dalam bulan Syawal iaitu puasa 6 Syawal. Mungkin ramai yang pernah dengar pasal puasa 6 ni, tetapi sejauh mana kita benar-benar faham kelebihan, hukum dan cara pelaksanaan tu. Jadi insya-Allah dalam episod kali ini kita akan merungkaikan semua persoalan itu dalam episod kali ini. Okey, jadi saudari Musirah sudah bersedia? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, saudari Musirah, boleh tak terangkan secara ringkas apa sebenarnya puasa 6 Syawal ni? Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada Tasha. Okay, baiklah, berkaitan dengan puasa 6 ni. Jadi, secara ringkasnya, puasa 6 ni dia merupakan puasa yang kita laksanakan selama 6 hari di bulan Syawal. Jadi, puasa 6 ni dia adalah satu amalan sunat yang sangat dituntut ataupun sangat digalakkan lah bagi kita umat Islam ni. Ini berdasarkan daripada hadis sahih. Jadi, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Yang mana maksudnya sesiapa sahaja, yakni muslim kita lah, sesiapa sahaja yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan dia berpuasa pula 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia ni berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Jadi, bila kita tengok kan, kalau kita kira, pada hadis tadi dia cakap seolah-olah kita ni berpuasa setahun, sepanjang tahun. Tapi kalau kita kira-kira, kita puasa dalam bulan Ramadan 30 hari je. Dalam bulan Syawal pula kita tambah dengan 6 hari. Kalau kita tengok dalam 36 hari je. Tapi kita kena ingat apa yang Allah janjikan. Allah janjikan satu kebaikan tu bersamaan dengan 10 hasanah. Jadi 30 hari dalam bulan Ramadan bersamaan dengan 300 hasanah. Dia bersamaan pula dengan 10 bulan. Okay, kalau kita tambah pula dengan puasa 6 di bulan Syawal, dia bersamaan lah dengan 60 hasanah. Jadi kalau kita total dua tu 360. Sebab itulah dia diibaratkan seolah-olah kita ni berpuasa sepanjang tahun. Masya-Allah. Jadi baik, jadi jelas di sini bahawa puasa 6 Syawal ni merupakan amalan sunat yang sangat digalakkan dalam Islam. Bukan sekadar amalan biasa, tetapi mempunyai sandaran hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saudari Musirah, selain mendapat pahala berpuasa selama setahun, apakah lagi kelebihan-kelebihan puasa 6 Syawal ni? Kalau kita nak cakap pasal kelebihan puasa 6 ni, dia banyak. Tapi kita selitkanlah beberapa sahaja. Okay, jadi baik. Untuk puasa 6 ni, dia diibaratkan seperti penyempurna kepada segala kekurangan kita sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan. Dia kira macam dia ni
penampal lah sebagai kecacatan kita dalam kita berpuasa sebelum ni. Mungkinlah dalam masa bulan Ramadan tu kita puasa dalam keadaan kita lalai ke, kita buat benda yang tak bermanfaat ke, ataupun kita terbuat dosa. Jadi mungkinlah pahala kita puasa tu berkurang. Jadi itulah salah satu fungsi lah ataupun kelebihan puasa 6 ni. Dia sebagai penyempurna kepada kekurangan. Dia sama macam kita solat sunat rawatib lah. Kalau kita solat sunat rawatib kan, contoh kalau kita solat qabliyah, dia sebagai salah satunya sebagai persediaan untuk kita tunaikan solat fardu. Kalau solat sunat ba'diyah, dia sebagai penampung lah kepada kekurangan. Kekurangan yang mungkinlah cacat dalam solat kita. Mungkinlah kita tak khusyuk ke apa ke kan. Jadi itulah salah satunya yang mana puasa sunat 6 ni sebagai penyempurna kepada ibadah kita sebelum ni. Bukan tu je. Puasa sunat 6 ni dia sebagai salah satu tanda penerimaan amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Sebab apa? Dalam Sahih Muslim dikatakan bahawasanya sekiranya jika seseorang itu mampu melaksanakan ibadah selepas Ramadan, itu adalah salah satu tanda bahawasanya Allah menerima amalannya. Macam tu. Jadi kita ni lah, kita sebagai Muslim, kita sebagai seorang hamba lah, apa lagi kejayaan ataupun kepuasan lah yang kita nak sangat dalam hidup kita ni kan. Sepanjang kita beribadah kan, kita beribadah, lepas tu kita niat pula kerana Allah. Lepas tu kita tahu pula Allah terima amal ibadah kita. Jadi betapa ya Allah nikmatnya, syukurnya. Macam tu. Jadi tu okey. Tu poin seterusnya berkaitan dengan tanda lah. Tanda bahawasanya amalan kita sebelum ni diterima. Jadi seterusnya puasa sunat 6 ni juga sebenarnya dia sebagai pelatih lah untuk kita ni teruskan istiqamah. Macam yang kita tahu kita dah puasa kan 30 hari masa bulan Ramadan tu. Lepas tu kita sambung pula dengan puasa 6 dalam bulan Syawal. Jadi dia merupakan untuk bantu kita teruskan istiqamah untuk beribadah. Walaupun Ramadan dah tinggalkan kita, tapi kita teruskan beribadah. Jadi sebab kebanyakannya kita ni semangatlah untuk beribadah bila bulan Ramadan. Jadi bila adanya solat sunat 6 ni, maafkan saya, puasa 6 ni, dia akan jadi macam okey, dia tetap jadi macam kita ni tetap istiqamah lah dalam melakukan kebaikan. Macam tu. Masya-Allah. Seperti dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ni apa lagi yang kamu dustakan? Banyak aturan Allah yang kita tak tahu sebenarnya indah buat kita. Banyak kebaikan untuk kita. Okay, jadi saudari Musirah, bila sebenarnya boleh mula puasa 6 ni? Lepas tu puasa 6 ni kita perlu laksanakan secara 6 hari berturut-turut ke boleh berselang-seli? Okey, untuk macam mana kita nak laksanakan tu kan. Okay, jadi untuk puasa 6 ni, kita boleh mula puasa semasa 2 Syawal. Okay, 2 Syawal. Jangan 1 Syawal tau. Haram. Sebab haram. Sebab tu 1 Syawal tu dikira macam kemenangan lah untuk umat Islam. Kita dah penat apa semua kan, istiqamah puasa sebelum ni. Okay, jadi kita dah boleh mula puasa pada 2 Syawal. 2 Syawal dan ke atas lah. Untuk pelaksanaannya boleh ke nak berturut-turut, boleh ke nak selang-seli apa semua. Okay, jadi kata ulama, cara yang paling baik ataupun kita senang cakap markah yang paling tinggi lah. Macam mana dengan kita puasa 6 hari berturut-turut. Okay, maksudnya kita bermula 2 Syawal, lepas tu 3, lepas tu 4 sampailah 7 Syawal kan. Okay, kita puasa 6 berturut-turut. Jadi kata ulama tu dianjurkan. Dianjurkan. Jadi yang kedua pula, boleh untuk kita puasa selang-seli, selang sehari lah contoh. Okay, 2 Syawal kita puasa, esok kita tak puasa, lusa pula baru kita puasa. Sampai seterusnya baru habis. Tu pun dibolehkan. Tapi ganjarannya tak samalah dengan orang yang puasa berturut-turut tu. Jadi seterusnya dalam menurut Imam Nawawi, katanya bahawasanya boleh juga untuk kita ambil 6 hari last. 6 hari last dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal tu, tak boleh move on lagi. Dalam bulan Syawal tu, kita ambil 6 hari last. Maksudnya kita ambil direct untuk kita puasa. Tu pun dibolehkan. Dan boleh juga kita laksanakan bila-bila masa je. Contoh kita nak puasa masa 2 Syawal, lepas tu
kita nak puasa pula masa 13 Syawal. Lepas tu 14 Syawal, macam tu. Maksudnya kita pelaksanaan tu secara fleksibel. Tak adalah ketetapan, oh ni mesti kena puasa direct. Tak ada. So boleh je. Dan yang paling menarik lah, sebenarnya kita boleh untuk qada. Qada puasa sunat 6 ni di luar bulan Syawal. Macam tu. Sebenarnya boleh. Sebagai contoh kita nak puasa masa bulan Zulkaidah, boleh. Tapi apa orang cakap, dia punya ganjaran pahala tu tak samalah macam orang yang berpuasa dalam bulan Syawal. Jadi dalam Sahih Muslim, jadi Imam Syafi'i, dalam Imam Syafi'i beritahu kalau sesiapa yang tak mampu untuk puasa 6 dalam bulan Syawal, mungkinlah disebabkan sibuk ataupun keuzuran syarak. Jadi dia disunatkan untuk qada puasa 6 tu di bulan seterusnya. Macam contoh tadi Zulkaidah kan, disunatkan. Jadi sebenarnya boleh. Kata ulama boleh untuk kita qada puasa sunat tu. Jadi macam yang kata tadi, pahala dia tak setanding lah dengan orang yang puasa Syawal tu. Betul. Okay, jadi benda ni dia disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Macam tu. Jadi sebenarnya Islam ni dah banyak dah bagi kelonggaran kepada kita. Macam-macam cara kita boleh laksanakan puasa 6 Syawal ni. Boleh bermula dari 2 Syawal dan boleh juga dilakukan secara berturut-turut dan boleh juga laksanakan di luar bulan Syawal. Maksudnya qada macam saudari Musidah beritahu tadi dalam bulan Zulkaidah ke, tetapi ganjaran dia tak samalah seperti dalam bulan Syawal. Okey. Soalan ni juga terkenal dan famous. Banyak orang yang keliru. Bagaimana para muslimat yang datang uzur ni nak laksanakan puasa 6 Syawal ni? Betul lah, kalau muslimat ni kan, macam mana dia nak laksanakan puasa 6. Okay. Dan sebagai contoh, kalau pula muslimat tu dia datang uzur dia tu berbelas-belas hari kan, mungkinlah untuk dia puasa tu tinggal beberapa hari je dalam bulan Syawal tu kan. Okay, jadi dia ada beberapa pandangan lah. Pandangan yang pertama, untuk muslimat, dia boleh pilih untuk dia qada dulu puasa sebelum ni. Lepas tu habis qada baru dia buat puasa 6. Okay, itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua, dia boleh untuk gabung dua-dua. Dalam satu hari tu puasa qada pun dia, puasa 6 pun dia. Boleh. Tapi dengan niat lah, dengan niat secara mudahnya lah. Niat sahaja aku berpuasa qada esok hari dan puasa sunat 6 kerana Allah. Macam tu je. Tu pun dah boleh. Dan pandangan seterusnya, boleh untuk dia solat. Dia untuk puasa. Dia puasa sunat dulu. Puasa sunat 6 dulu. Habis barulah dia nak puasa qada pula. Sebab untuk kita buat puasa qada ni, dia masa dia panjang kan sebelum Ramadan yang akan datang. Jadi macam tu pun boleh. Dia maksudnya ikut kemampuan muslimat tu lah. Dia nak buat asing pun boleh, nak buat sekali pun boleh. Okay. Jadi terlupa. Tadi kan saya bagi tahu yang kalau kita puasa di luar bulan Syawal, dia ganjaran dia berbeza kan. Tu menurut pandangan ulama. Yang lain. Okay. Pandangan ulama yang lain juga ada menyatakan bahawasanya tak kurang pun ganjaran pahala ni bagi orang yang ada keuzuran syarak. Okay, macam contoh sebab dikatakan dalam Sahih Bukhari, mana sesiapa sahaja yang sakit ataupun bermusafir, Allah akan berikan ganjaran pahala sama seperti dalam keadaan dia sihat. Maksudnya kalau dia nak, tadi kan sebab uzur kan, jadi kalau dia puasa di luar Syawal pun, okay, ganjaran pahala tetap sama. Tapi yang pasti kena ni lah, kena keuzuran syarak. Jadi kalau kita mampu untuk habiskan, habiskan. Macam tu. Jadi konsep ni disebut oleh sebahagian ulama Malikiyah lah, yang mana dia kan sebut bulan Syawal. Bulan Syawal ni dikatakan sebagai taisir semata-mata, iaitu sebagai mempermudahkan lah atau pemudah. Sebab kan
bulan Syawal selepas bulan Ramadan. Okey, masa bulan Ramadan kita dah berlatih kan untuk tahan lapar, dahaga apa semua. Jadi badan kita ni dah immune ataupun ingatan memori tu masih ada lah badan kita ni. Kalau kita tak makan tengah hari pun dia macam rasa biasa je. Sebab tu dia diambil bulan Syawal. Dinyatakan bulan Syawal sebagai untuk mudahkan kita. Jadi contoh kalau diambil bulan yang jauh lagi daripada Ramadan, mungkinlah badan kita dah hilang ingatan dah. Berkaitan dengan kita ni puasa, dah tahan apa semua kan. Satu lagi, diambil bulan Syawal sebagai tamsil. Tamsil ni sebagai contoh semata-mata. Ni untuk pandangan sebahagian ulama Malikiyah lah. Macam tu. Masya-Allah. Ni sangat banyak ilmu baru yang saya sendiri pun baru tahu yang dikongsikan oleh saudari Musirah kita. Jadi nampaknya masa telah mencemburui kita dan insya-Allah saya akan sampaikan khulasah daripada perkongsian kita pada hari ini, iaitu yang di mana secara keseluruhannya puasa 6 Syawal ni merupakan satu amalan sunat yang sangat dituntut dalam Islam dan mempunyai kelebihan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang dijanjikan juga sangat luar biasa, seperti berpuasa sepanjang tahun, 360 hari tu. Dan puasa 6 juga ni berperanan sebagai pelengkap seperti saudari Musyrah kata tadi, kepada segala kekurangan yang mungkin berlaku sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan, sepanjang kita menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan dalam pada masa yang sama, amalan ini juga mendidik lagi jiwa kita untuk terus istiqamah dalam melakukan kebaikan. Dan puasa 6 Syawal ni juga adalah satu peluang yang sangat berharga untuk kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah selesai perkongsian kita dalam video podcast kita kali ini. Terima kasih kepada saudari Musirah kerana sudi datang sebagai tamu undangan kita dan sudi berkongsi ilmu yang beliau ada kepada kita semua pada hari ini. Jadi semoga perkongsian yang kami laksanakan pada hari ini dapat memberi manfaat dan sangat bermakna kepada anda semua. Ada-ada kita ada beberapa hari lagi untuk boleh kita laksanakan lagi puasa 6 Syawal ni. Tapi kalau ada keuzuran, macam mana Musirah? Kalau ada keuzuran, kita boleh je nak puasa pada bulan lain selain bulan Syawal. Tapi pastikanlah untuk Syawal tahun depan, puasa 6 cukup lah masa bulan Syawal tu. Okay? Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada saudari Musirah kita kerana sudi menjadi tetamu undangan kita pada video kali ini. Jadi semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat dan sangat bermakna kepada anda semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod yang akan mendatang. Siru ala barakatillah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.